Kembali lagi guys bersama aku Syafiq Genta. Waduh. Sebelum ni aku dah main game Budak Botak Penyesat. Tapi kali ni aku nak bermain game Ultraman Rumble 4. Okey, sebelum aku main game ni jangan lupa korang tekan butang like dan juga subscribe ya. Dan aku akan bermain sekarang juga. Okey, aku tilawati dulu. Wah, kita guna lagi yang ni lah. Kita guna yang ni dulu. Weh, aku cok. Waduh. Oh, Ultraman kembar. Level aku ni dah meningkat. Dah ambil kau. Macam kau tu kuat sangat. Oh, nak bantai aku. Oh, nak bantai aku. Jangan harap lah. Ni pun sama nak bantai aku. Jangan harap. Ambil tu mampus. Dah. Lenyap pun. Aku dah menang. Ini sebab aku ni kuat sangat daripada diorang. Well, look at me. I found Wah, ada apa benda ni iklan. Wah, tepilah. Okey. Kita pergi ke ni. Oh, ini misi kita guys. Apa ni? Menang 3 kali dengan Ultraman Jet dengan Mak Ultra. Weh. Serius lah bro. Okey. Kita sambung ke. Kita pergi ke 3 lawan 3. Waduh, ni apa benda ni? Alamak, Ultraman kerja sama dengan musuh dia sendiri, cok. Sini kau. Mampu. Wah, cepatnya. Itulah kau nak bantai kau sangat tapi tak boleh. Aduh, sikit-sikit mampus. Tapi tak apa, yang penting dah banyak kemenangan aku, bos. Okey, kita apa benda ni? Claim cepat. Dapat 6 permata. Dah banyak ada permata aku nanti. Ni apa tu? Lah tadi tu apa? Wah. Spin. Weh. Okey. Aku sepupu aku dengar. Weh, siapa tu? Weh, hitam cok. Kasasi hitam ditiru gaya aku tadi. Ya. Oi, apa ni? Rambut kau. Wah, cepatnya satu. Ish kau. Weh. Lah apa ni? Nyawa dia orang banyak lagi. Dah habis. Waduh, pelik-pelik lah game ni. Oh ni lah. Rasa tadi dia tiru gaya aku. Aduh, dah hitam. Wah, tepi lah. Aduh, iklan tadi tu kacau lah. Ni apa benda ni? Peti. Okey. Lepas tu. Oh, claim. Tadi kita menang 3 kali. Aku dan waduh, Ultraman Hayata ada 5. Alamak, sesatlah aku Ultraman taruh seorang. Tapi tak apa sebab aku nak meraihkan kemenangan aku. Oi. Mampus tu. Memang benda diharap je orang ni, weh. Apa ni? Ashwai. Ashwai, cok. Wah. Ni memang gempak, cok. Okey, let's go. Kita pergi ke lobby. Kita pergi ke spin. Nak tengok aku dapat apa. Aku nak peti yang situ, guys. Tolonglah. Alah, shit. Koin je bocil lah. Aku tak nak koin. Waduh, dah sampai 700 dah permata aku ni. Okey, jom kita sambung ke pertarungan. Kita 1 lawan 1. Waduh, Zofi cok. Rendah betul lah. Apa nama dia ni? Nak ambil kau. Apa ni weh? Cepatnya mati. Aduh. Tapi tak apa. Yang penting semuanya memang lemah daripada aku ni dan geng-geng aku lain. Okay dah. Weh, belah lah iklan. Aku dah cakap belah. Wah, ni apa benda ni? Aku nak dia dulu lah. Nak tengok dapat kereta apa. Tengok dulu dapat kereta apa. Tengok dulu bos. Wah, ni kereta yang kuat tu. Lagi. Nak tengok dapat kereta apa lagi. Aduh, tak. Tengok dapat kereta apa. Kereta kat sebelah kereta ni guys. Waduh, yang tu aku tak ada. Yang tu aku tak ada lagi. Okey. Apa
Apa ni? Tak apalah, kita tapi kita tengok dulu kat fighter kita ni. Tengok dulu. Semua dah dapat kecuali berapa lagi aku tak dapat. Kita guna yang ni. Karakter Ultraman Hayata ni bos. Tadi tu Sophie, lepas tu Hayata. Memang sah aku boleh menang ni. Walaupun tak dapat, tak kena. Waduh, weh, apa ni? Tinggal betul lompat tadi. Namai ni. Wah, apa tadi? Aku kena apa tadi? Waduh, aku kena apa tadi? Ultra Slash aku punya tadi. Tapi dia tembus kot. Okey, kita pergi ke apa benda tu, SR. Waduh, tu apa benda tu? Alamak, dia ada kuasa api ke? Tak apalah, aku nak pergi ke fighter aku ni. Aku nak guna karakter lain. Karakter ni yang paling aku suka masa aku main Ultraman gambar 3 tu. Aku nak main gini. Alah, si karakter ni je. Tak ada karakter lain ke? Mana? Kau ni lemah lah. Tak pernah main ke? Aduh. Tak dapat kata. Mampus. Duduk kau dekat bawah tu. Duduk dengan tu. Ada hantu kat bawah tu. Aku dah menang lagi. Memang best ni bos. Waduh, apa benda ni? Alah, aku dah cakap belah lah iklan. Aduh. Lepas tu aku nak pergi ke gua. Aku nak tukar balik kereta aku tadi tu. Okey, aku nak pergi ke tim lawan tim. Jom kita lawan. Waduh, Zofi cok. Zofi ada 2. Lepas tu Hayata 3. Aku 1. Wah, lah. Tu bukan ke player yang aku lawan tadi tu. Sebab ingat aku tak tahu siapa kau. Alamak. Apa ni? Atau slash 2 jok. Dah mampus tadi kena serangan Zofi ni. Memang mantap ni. Aku rasa sampai sini je lah kan video kita kali ni, geng. Aku malas nak buat video panjang ni. Okey, aku rasa sampai sini je lah video kita untuk kali ni. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Jumpa lagi ke video untuk seterusnya. Bye.